Okay guys, hari ni kita nak tukar spark plug untuk BMW F30 ni. Tapi BMW F30 ni stage 2 tau guys. Dia tukar full exhaust system dengan dah tune lah. Kalau kau tengok sini pun brake Brembo bang. Dah tukar lah dengan disc sekali. So jom kita tukar spark plug dia. Korang buka je engine cover. 1, 2, 3, 4 dalam tu. 4 spark plug dia. Buka dulu. Dan kita tarik. Ini kita tarik coil plug dia letak tepi dulu. Next, kita ambil extension dan dah chip besar sikit 14. Okay, kita masuk dalam ni dan kita buka. Alright, dapat pun spark plug. Jom kita tengok spark plug dia. Ni tengok ni, dah putih, dah tumpul-tumpul sikit lah. Panas tu. Okay, so spark plug dah nampak lah. Dah kena replace, so kita tukar semua terus lah. So jom kita buka yang lain. Alright, second one. Ni nampak ni, tumpul lah ni. Kena tukar lah ni. Okay, nombor 3. Okay guys, kita dapat ikan ketiga guys. Ini dia. Itu sama juga ni, nampak kan? Okay guys, sebab spark plug nombor 4 ni drop bawah cover, so kita kena terbuka cover ni dulu lah. Tengok guys, nak tukar spark plug pun susah. Kena buka satu ni baru boleh tukar. Itu pun satu spark plug je kat situ. Sekarang baru kita reward spark plug yang last lah. Ini dia spark plug dia. Walaupun banyak halangan, tapi ini bukan satu halangan bagi kami. Benda-benda sempit pun kita boleh buat. Okay, alright guys. Last ikan kita pada hari ini. Ini dia. Pun sama juga lah Pak. Sekarang baru kita boleh install spark plug baru lah. Ni dia spark plug baru kita. Kita masukkan first spark plug dulu. So slow jangan ketat sangat. Okay, settle. Second spark plug, let's go. So slow. Settle. Spark plug nombor 3. Alright guys, ketat sikit. Okay, settle. Okay, last. Ini challenging sikit. Kita kena pancing. Settle guys, masuk semua spark plug. Dan kita dah boleh masukkan coil plug balik. Coil plug 1, coil plug 2, coil plug 3 dan coil plug 4. Dan sekarang kita dah boleh skru 1, 2, 3 dan 4. Masukkan. Dan last kali skru guys. Right, settle guys. Okay guys, dah settle dah tukar spark plug. Hari ni memang owner buat tukar spark plug dan juga buat minor service. Sekarang ni kita ada promo tau, 499 untuk BMW atau Conti lah basically. Jadi siapa nak service dengan kita orang, Roger je Mija Auto Care.